Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang kembali bersama saya Fad Nazir dalam podcast Sembang Santai Sastra. Hari ini bersama saya Cik Alia Putri. Hai Cik Alia Putri. Hai. Cik Alia Putri, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini kita nak borak pasal sumbangan tokoh yang terkenal, Khairil Anwar, tokoh terkenal Indonesia. Okey. So, apa kata-kata Cik Alia Putri untuk podcast kali ini? Okey, terima kasih kepada Fad Nazir. Hari ini saya akan bahaskan pasal Khairil Anwar. Okey, Khairil Anwar ni, dia ni ada aura tersendiri tau. Dia ada aura tersendiri, dia ni merupakan pembaharu puisi moden. Dan beliau ni ibarat pembuka utama, pintu dan juga dia ni mengajak penyair-penyair lain untuk masuk dalam dunia puisi moden. Sebab dia bersifat berani dan juga bebas. Kalau boleh saya rasa macam hari ni saya nak bahas pasal Khairil Anwar je sebab cerita dia sangat menarik Ya, betul. Okay, so sebelum kita masuk dalam topik yang lagi serius, cubalah kita bayangkan kita duduk dalam sebuah kafe kat Jakarta dengan hujan-hujan renyai, lepas tu baca karya ni, Khairil Anwar. Memang rasa vibe gila, betul tak? Betul. Bagi saya lah, suasana macam tu rasa macam tenang. Jadi bila baca karya Khairil Anwar ni, rasa vibe dia. Jadi sampaikan saya rasa macam lepas baca tu rasa macam saya pun nak tulis juga karya macam sama dengan Khairil Anwar. Khairil Anwar kan, otak Khairil Anwar. Betul. Okay, so kita beralih pada segmen pertama, iaitu segmen pembaharuan gaya bahasa dalam karya Khairil Anwar. Okay, let's go. Baik, dalam segmen pertama ni kita akan membincangkan tentang sumbangan tokoh Khairil Anwar ni atas pencapaiannya. So Khairil Anwar ni dia dah mengubah wajah puisi Indonesia. Macam karya-karya sebelum kehadiran Khairil Anwar nampak lebih formal, kaku. So bila dah ada Khairil Anwar ni hadir dalam dunia puisi, dia nampak lebih bebas lah, macam ikut suka dia nak tulis apa. Macam tu. Betul tu, saya setuju. Macam karya yang sangat ketara lah, pasal Khairil Anwar ni dari segi bahas karya dia, dari segi gaya dan juga bahasa. Sebelum adanya Khairil Anwar ni, sebelum beliau ni ada, puisi ni dia sangat terikat dengan klasik. Contohnya macam syair, pantun. Lepas tu sebelum ni juga dari segi struktur dia kaku, rima pula tetap, rima dia tetap. Dan dari segi bahasa pula dia jauh berbeza lah dari segi pengalaman manusia yang sebenar. Lepas tu jadi bila beliau ni datang, dia tulis puisi tu, dia cakap aku tulis ikut suka hati aku je. Senang je. Dia macam tak adalah rasa macam kaku sangat nak buat kerja ni. Ya, okey. Sebab bila kita tengok pun nampak lain gila dengan puisi tradisional. Betul. Dia macam masuk kat jiwa kita tau. Kita mudah faham dengan cara bebas macam tu. Contohnya dalam karya beliau, dalam puisi beliau, dalam itu tajuk aku, beliau tulis aku ini binatang jalang, jauh dari kumpulan. Jauh dari kumpulan terbuang. Ayat dia memang power. Tapi walaupun dia pendek, kalau bila pembaca ni baca, dia terus sampai ke hati tau. Walaupun dia pendek, terus sampai ke hati. Macam tu. Faham? Ya, dia macam perkataan tak panjang mana pun. Tapi dia terus, kita faham. Sebab itulah karya dia ramai orang suka. Sebab mudah faham dia baca. Lepas tu ada makna yang mendalam. Betul tu. Selain daripada bahasa, kita tengok juga dari segi bentuk dia. Bentuk dia ni sangatlah berbeza. Lepas tu dari segi baris pendek dengan panjang tu tak sama langsung tau dengan rima dia. Lepas tu jadi benda ni membuatkan secara tak langsung lah, membuatkan nampak puisi ni hidup, nampak natural je macam tu kan. Lepas tu jadi bila saya baca puisi ni rasa macam ada beat music. Rasa macam sangatlah menarik lah kalau bila baca puisi Khairil Anwar ni. Macam bila kita baca tu dia ada irama dalam hati. Betul. Dari segi kesetaraan langsung, dari segi gaya dia ni buka ruang lah kepada penyair-penyair lain. Jadi memudahkan penyair-penyair muda lain ni buat eksperimen. Lepas tu jadi dan juga maafkan saya, dan juga lepas tu sebelum ada Khairil Anwar ni, penyair-penyair lain ni dia tak berani untuk buat puisi-puisi ni berbentuk bebas. Jadi bila adanya Khairil Anwar ni, jadi penyair-penyair lain pun dah mula berani untuk buat puisi-puisi ni berbentuk bebas. Lah, kan? Betul. Okay, cuba Cik Alia fikir kalau zaman moden macam sekarang ni ada TikTok. Okay, Cik Alia rasa macam mana? Kalau pendapat saya lah, kalau bila time zaman tu ada TikTok, saya rasa confirm Khairil Anwar ni ramai akan follow dia sebab sangat berminat lah dengan puisi beliau, dengan karya-karya dia sebab sangat menarik. Bila sekali baca tu macam terus rasa macam wow. Better kita dengar puisi Khairil Anwar guys. Dia bagi kita semangat
Dia pendek-pendek pun terus sampai ke hati tau. Betul. So apa lagi yang Cik Alia rasa terfikir tentang karya-karya Khairil Anwar ni? Apa lagi yang Cik Alia nak ceritakan? Lepas tu contohnya macam dalam dia punya puisi, tajuk dia Derai-derai Cemara. Derai-derai Cemara. Dalam tu dia cerita pasal gabungan alam dan juga perasaan manusia. Perasaan manusia. Dia cerita pasal perasaan manusia yang sangat berani. Jadi bila saya baca rasa macam saya hidup dalam puisi tu. Macam diri awak dalam rasa diri saya dalam puisi tu. Tu kiranya dia bukan setakat pembaharu kepada puisi moden. Dia bagi kita rasa hidup dalam karya dia. Betul-betul. Apa lagi yang Cik Alia rasa Cik Alia nak ceritakan? Khairil Anwar ni dia pandai bagi metafora yang dia simple tapi terus sampai ke hati. Dia macam sangatlah power lah. Contohnya macam dalam puisi dia, dalam puisi Derai-derai Cemara. Dalam puisi Derai-derai Cemara tu dia tulis pasal kesepian, kesunyian bagi alam dan juga manusia. Itu contoh dia. Memang banyaklah karya-karya dia yang saya dengar. Termasuk Derai-derai Cemara ni kan. Saya rasa macam bukan setakat bebas, semangat perang lah, apa semua tu kan. Doa dekat dengan ketuhanan, kerohanian. Lepas tu yang ni dekat dengan alam. So saling kait lah, betul tak? Betul. Saya setuju lah. Dia berjaya buka ruang puisi moden kepada lebih bebas dan juga mendalam, dan secara tak langsung dapat dapat bagi inspirasi lah kepada penyair-penyair lain untuk terus berkarya macam dia. Baik, Assalamualaikum. Hai, kembali pula dalam segmen yang kedua, iaitu kita nak membincangkan tentang tema, dari segi tema dan semangat perjuangan, semangat kebangsaan. Alright. So Khairil Anwar ni bukan setakat buat puisi yang melibatkan perasaan diri dia saja, tapi ada juga yang melibatkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Okay? So, betul tak? Betul. Contohnya dalam puisi beliau dalam Karawang Bekasi, beliau menulis tentang penderitaan rakyat ketika peperangan, tapi beliau ni masih bagi semangat kepada rakyat, tapi tanpa bagi slogan. Jadi ini menunjukkan kelainan lah beliau punya puisi berbanding dengan karya-karya orang lain. Okay, so semangat tu boleh sampai kepada pembaca dengan imagen dan emosi lah, tapi bukan setakat kata-kata kosong, betul tak? Betul. Jadi karya beliau ni dia menjelaskan tentang kesepian, kematian dan juga pergolakan batin. Lepas tu, jadi bila pembaca ni membaca karya beliau akan rasa macam perasaan sebab, tapi walaupun rasa sebab, dia tetap rasa juga semangat tu masih ada juga, rasa juga macam tu. Dia rasa nostalgia sikit lah. Betul. Tapi still boleh dekat dengan jiwa pembaca. Betul. Lepas tu dari segi tema pula dia bersikap universal. Jadi sebab tu lah dia masih kekal relevan lah sampai sekarang. Lepas tu beliau juga dia suka explore pasal sisi gelap kehidupan manusia. Sebab tu lah karya beliau ni dia bersifat kuat dan juga jujur. Macam tu. So patutlah ada karya-karya dia yang boleh sampai ke luar negara, betul tak? Betul. Sebab itulah contohnya sampai ada diterjemah dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Jerman. Jadi dia terjemah dalam banyak bahasa ni, maksud dia ni melampaui sepadan lah, macam tu. So dalam karya-karya dia ni, dia bukan setakat bagi estetik, nampak cantik kan karya dia, dari segi bahasa semua. Tapi ada juga melibatkan perasaan, identiti, lepas tu semangat kebangsaan. Betul tak? Betul, saya sangatlah setuju. Jadi segmen yang ketiga, di mana kita nak membincangkan tentang Angkatan 45 dan bagaimana Khairil Anwar menjadi ikon sastera negara pada ketika itu. Angkatan 45 ni merupakan satu simbol keberanian, pembaruan dan semangat perjuangan dalam sastera Indonesia. Betul tak? Betul. Betul kan. Lepas tu Khairil Anwar ni dia ni merupakan simbol keberanian. Lepas tu bila ni dia tolak tradisi lama, lepas tu dia perkenalkan puisi moden. Kalau nak bayangkan dalam poster boy Angkatan 45, confirm lah ada muka beliau macam tu. Ya, memang. Ya, tapi serius lah, pengaruh dia memang besar. Serius, pengaruh dia besar. Betul. Walaupun beliau ni hidup dia tak lama, tapi dia sempat lah buat 71 sajak asli, dan lepas tu dia sempat buat beberapa prosa dan juga terjemahan. Jadi sebab tu lah sampai sekarang karya beliau ni masih hidup. Lepas tu ramai generasi bila sekarang masih baca karya-karya beliau, dan karya beliau juga sampaikan ada diterjemah dalam beberapa bahasa. Dalam beberapa bahasa lah. Ya, walaupun nyawa dia tak panjang kan, tapi karya-karya dia still ada valid sampai sekarang. Betul. Karya beliau ni juga
dia ajar kita puisi ni dia merupakan medium ekspresi jiwa, lepas tu perjuangan dan juga semangat hidup ni. Jadi itulah merupakan antara legasi beliau. Betul. Dia akan terapkan benda tu. Simbol perjuangan kan. Legasi. Kita akan membincangkan tentang legasi dalam pendidikan dan juga budaya oleh Khairil Anwar. Okey. Khairil Anwar ni dia bukan setakat buat puisi saja, tapi dia boleh jadi inspirasi juga untuk generasi-generasi muda, pelajar-pelajar di universiti, di sekolah. Betul tak? Betul. Betul tu. Beliau ni dikenal sebagai pelopor Angkatan 45, tapi legasi beliau ni lebih luas lagi lah. Lepas tu puisi-puisi beliau ni diajar dekat sekolah, dekat universiti, dan generasi muda yang belajar pasal puisi beliau ni, diorang belajar bagaimana puisi beliau ni sampaikan perasaan dan juga pemikiran manusia. Macam tu. Ya betul. Bukan sekadar menggunakan seni bahasa dalam puisi, tapi juga cara dengan berpendidikan lah. Dia tahu cara untuk buat mempengaruhi pembaca. Betul. Kadang-kadang rasa macam kalau Anwar ni masih ada, rasa macam dia ni macam mentor yang yang tidak rasmi. Rasmi. Dia ni boleh jadi mentor yang tak rasmi lah kepada penyair-penyair lain. Kalau beliau masih ada, saya rasa confirm lah student-student ramai akan follow beliau punya media sosial, sebab karya beliau ni sangatlah menarik kan. Betul. Lebih mudah difahami. Betul. Lepas tu dia orang kata mentor dengan kata-kata. Betul tak? Setuju. Lepas tu suara beliau ni yang jujur dan juga berani, membuatkan beliau ni hidup lebih lama. Hidup lebih lama. Karya beliau tu. Karya beliau ni hidup lebih lama. Jadi ni secara tak langsung membuatkan ramailah berminat dengan karya beliau, dan juga karya beliau ni masih membuatkan karya beliau ni masih lagi relevan. Dan juga membuatkan penyair lain terinspirasi dengan karya-karya beliau tu. Betul, memang terinspirasi lah. Dia dari segi pendidikan, dari segi budayanya, cara letak gaya bahasa dalam tu, so orang boleh ikut cara dia. Betul. Semoga ramai pendengar ni rasa macam terinspirasi lah bila dengar tentang karya Anwar ni, sebab beliau ni banyak sangat karya-karya beliau ni yang sangat menarik, yang kalau kita tengok sekali pun terus rasa macam, tak boleh lah, tak dapat lain tau. Kita tengok, macam jatuh hati lah. Sangat macam ni lah, tak gitu, betul. So berakhirlah podcast untuk hari ni, ke-4 segmen. Kita bincang pasal pembaharuan gaya bahasa, kebangsaan kebangsaan sumbangan. Sumbangan tokoh-tokoh kan, sumbangan Khairil Anwar lah. Lepas tu Angkatan 45 dan ni legasi pendidikan dan budaya. Okay, so itu saja untuk hari ni, podcast hari ni. Dan apa kata-kata Cik Alia Puteri? Terima kasih semua sebab sanggup dengar perkongsian kami. Saya harap korang semua pun akan berminat juga untuk sama-sama berpuisi. Antara sebabnya mungkin disebabkan lepas baca karya Khairil Anwar lah. So hidup sastra, okey? Terima kasih.